The 2025 UMNO General Assembly is now underway at the World Trade Center, Kuala Lumpur. And as delegates stream in and debates unfold, one thing is clear: this assembly is not just about speeches, but about reckoning. Over the past few days, UMNO's top leadership has been unusually candid about where the party stands and where it needs to go next. At the heart of it all is Parti President Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Perhimpunan Agung UMNO 2025 yang bermula Rabu ini dijangka mencuri tumpuan dengan beberapa perkembangan penting dalam parti itu. Antara yang menjadi perhatian ialah kemungkinan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengumumkan peletakan jawatannya secara rasmi. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin membuat kemunculan pertamanya di PAU sejak dipecat daripada parti itu 3 tahun lalu. KJ akan masuk balik dalam UMNO. KJ, Syahri Hamdan, dia akan masuk balik dalam UMNO. It may even help UMNO in some ways to have somebody like Khairi come back to UMNO having this kind of cabinet position to... I'm afraid the hottest news is sensational enough is the rumours about Khairi Jamaluddin going back into UMNO. Alright, so malam ini kita akan bercerita beberapa perkara lah. Antaranya adalah berkenaan adakah KJ akan kembali kepada UMNO. Adun Merlimau Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh umum letak jawatan Exco Kerajaan Negeri Melaka. Tunjuk kat pemimpin parti yang Akmal serius. Tapi saya yakin Akmal takkan berani letak jawatan. Yalah, gaji Exco dapat, gaji Adun pun dapat. Takkanlah Akmal tak nak. Di AP Melaka memang bagi kerjasama yang baik dengan UMNO Melaka. Sampai sekarang tak ada pun isu. Tak Akmal seorang aja yang bising. Saya akan terus menjawab Akmal memandangkan serangan Akmal pada kerajaan perpaduan. Takut hilang jawatan. Jadi saya cadangkan supaya Akmal mulakan dengan melepaskan jawatan Ketua Pemuda, melepaskan jawatan YB dan juga sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka. Kenapa Akmal letak kenapa dalam keadaan sekarang ni Akmal nak letak jawatan? Geng-geng DAP pun memang merentan-rentan lah masing-masing dok kotor Akmal Saleh, kata itu, kata ini dan macam-macam lagi. Dan tidak kurang juga mereka yang mencabar Akmal agar kalau kau betul-betul anak jantan, letak jawatan sajalah, baru sembang. Dan benda ini turut disuarakan. Yang mana dia telah bercerita pasal political reset. Tak salah saya, dia kata bagilah pengampunan ya kepada Najib dan geng-geng yang sekarang sedang menghadapi ada 104 bahagian yang akan mengusulkan supaya Najib ini diberi pengampunan penuh. Usul berkaitan pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak paling banyak diterima, iaitu 104. Adalah sebab saya setuju Najib perlu atau wajar diberi pengampunan penuh. Bukan membawa lagi isu Najib. 104 bahagian ini sudah panas ataupun paling banyak yang dihantar oleh bahagian-bahagian, iaitu sebanyak 104 bahagian adalah menuntut keadilan dan pengampunan penuh. Zahid Hamidi against the reformation or rejuvenation of Muafakat Nasional. Pertama, Zahid menyuarakan harapannya agar PAS bubar. PAS Information Chief Ahmad Fadli Shari has responded to UMNO President Ahmad Zahid Hamidi's remarks, suggesting that PAS should dissolve. Fadli said PAS is confident that its political relevance can outlive UMNO. In a post on Facebook, he stressed that he is not calling for UMNO to be dissolved, noting that the party still has its own role, distinct strengths and contributions that remain necessary. However, he said that when compared with PAS, he firmly believes the Islamist party's political lifespan will be far longer than UMNO's. Fadli added that while it is commendable that UMNO has incorporated Islam into its party constitution, the alleged indecisiveness of UMNO makes it more crucial for PAS to continue its struggle. In a speech at an UMNO-related event yesterday, Zahid said PAS should be dissolved as UMNO has included a clause to uphold Islam in its party constitution. According to Bernama, Zahid cited a statement by the late former PAS spiritual leader Nik Abdul Aziz Nikmat, who had said PAS would dissolve if UMNO made Islam the foundation of its constitution. Zahid said one of his first moves after assuming UMNO's presidency was to enshrine Islam in the party constitution, adding that PAS has yet to dissolve and expressing his belief that it would eventually do so on its own. Punca pecah Muafakat Nasional ni ialah kerana PAS. Zahid harap PAS bubar. UMNO di bawah Zahid ni nak kerjasama dengan PAS di bawah Muafakat Nasional amat-amat tipis. Malah saya difahamkan Zahid tak mau. Jadi
Mereka marah lah. Mereka blame Zahid for the destruction of Muafakat Nasional. Mereka mahu UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Bayangkan UMNO keluar kerajaan perpaduan untuk bersama PAS. DAP dah kata kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, DAP Melaka akan letak jawatan. Iaitu kenyataan yang Zahid kata UMNO akan kekal bersama-sama dengan kerajaan ini sampailah ke habis penggal. Kenyataan inilah yang pastinya akan mengecewakan Akmal. Kerana Akmal memang bersungguh-sungguh mahu membawa UMNO itu keluar daripada kerajaan Madani bersama-sama PAS membentuk Muafakat Nasional menjadi pembangkang yang lebih bermaruah. Punyalah Akmal bertegas sampai dia bergaduh dengan DAP sekarang ini. Sampai dia kata DAP keluar kerajaan perpaduan dekat Melaka dan macam-macam lagi kan. Tapi DAP balas balik. Dia kata apa hak Akmal? Lu siapa? Bak kata ahli Parlimen Kota Melaka kan. Tapi itulah. Mendesak agar UMNO tarik diri dari kerajaan perpaduan pada hari ini.